Assalamualaikum Cikgu Handsome. Assalamualaikum Cikgu Handsome. Waalaikumsalam. Okay, you sit down. Thank you Cikgu Handsome. Jadi, memandangkan kamu semua sudah pun mengambil peperiksaan ujian formatif bahasa Inggeris pada minggu lepas, jadi pada hari ini saya akan serahkan semula keputusannya kepada kamu. Jadi, cuba dengar. Keputusan kamu ni sangat cemerlang atau sangat buruk? Cemerlang. Sangat buruk. Saya rasa keputusan kamu ni memang sampah lah. Okay, Luman. Cuba jaga keputusan kamu apa? Saya rasa cemerlang. Sebelah. Kau tengok paper kau. Apa yang kau tulis ni Luman kat isi kau ni? Ha? Apa ni? We walk the talk, not only talk the talk. Apa benda ni? Kau tulis apa ni Luman? Tak tulis sampah kau tulis ni. Luman, mulai sekarang kau sabar diri. Faham tak? Zaid Mirza bin Salehdin. Nah, ambil pipa awak ni. Okey, cuba awak tengok dalam isi awak tu, awak tulis apa? Apa tu? Ha? Skibidi toilet, Al-Fasik Nabita. What are you writing? What are you thinking? Awak sama je dengan Ruman. Dah, sekarang berhenti gerak. Cikgu, minta maaf Cikgu. Sorry, please don't write through Cikgu. Tapi Megatus, awak memang paling cemerlang kat sini. Ya, tengok isi awak ni. Inilah isi bakal-bakal orang UK. Orang UK. Mulai besok, ikut saya ke Jabatan Pendaftaran Negara. Saya tukar keluarga negara awak jadi orang UK. Sebab awak punya Inggeris ni dah ibarat macam orang UK punya level lah. Bukan C2, C3 saya bagi awak. Oh my god. Thank you. Jadi memandangkan semua dah dapat keputusannya, saya nak pergi sambung main PES. Okay? So semua boleh siap tadi. Saya Cikgu. Guys. Kenapa Cikgu Handsome tadi marah sangat? Maka korang teruk ke? Cik, korang apa? Bukan aku dapat 5 je. 25 je? Kita SPI kot, senang je. Apalah ni? Kuat. Asal Cikgu Handsome marah kau sangat? Kau punya bukan tinggi je? Oh, ya okey je sebenarnya. Negatif 2. Negatif dulu. Ya Allah, negatif dulu. Ya Allah man, macam mana lah korang? Jadi macam aku boleh tak? 102. 102, Luman. Aku rasa aku terambil markah kau tau. Okay, tak apa. Sebab korang makan hari ni, dan aku ni seorang sangat hebat. Aku seorang yang apa? Sangat apa? Dengar aku, sangat hebat. Tak apa. Sebab aku seorang yang hebat, korang jangan korang tenang merasa pada ni Okey. Sketsa kedua. Buruk sangka. Jom Mio, kelasmate aku dengan perempuan. Ya Allah, Astaghfirullahalazim. Dah lah perempuan tu tak pakai tudung yang betul. Teruk. Saya kena upload ni kat Instagram ni. Okay, Mio, habislah kau. Tak nampak. Jangan ikut Mio tau. Alamak. Oi, Megat. Oi, apa ni Megat? What is this? Kau pusat apa kat IG kau? Pasal apa?
ni Mio. Kau dah di spot mod. Macam mana kau dapat perempuan? Ha? Dinding. Aku dinding. Betul kau betul. Betul. Aku mana ada girlfriend. Aku tak pernah dinding. Itu adik aku. Oh, ya. Agak lawak agak ni nak share. Kau cakap ni adik kau? Sketsa ketiga, menipu. All long day of school. Penat ni aku dapat 102 English. Sampah. Siapa ni? Hello. Assalamualaikum, Dad. Bukan. Waalaikumsalam ibu. Waalaikumsalam ibu. Buang sampah. Dah. Goodbye. Senang dia nak tipu. Tapi malas lah buang sampah. Berani nak main game lah. Ya. Welcome to Mobile Legends! Malasnya aku. Kita asas. Easy lah ni. Tiap, ada satu komen je guys. Amen. Easy. Tu je lah dalam malam ni. Sampah ni. Malas ni aduh. Tak payah. Bye. Tidak menghormati guru. Ya cikgu. Tak cikgu. Sorry cikgu, terpaksa. Saya tadi main phone. Kau tak sama sekali mengharapkan rahmat guru kan? Bukan? Ha? Kau tahu saja aku jatuh, sakit jadi jatuh. Kau tak tahu apa aku rasa sekali dekat. Dapat koyaknya aku. Kau jangan pelajar semula aku. Kau berpaling kan kau? Bukan? Cikgu. Relax aja pun. Relax. Kau tak rasa apa yang kau rasa dekat? Kau cakap sampai aku tak mati yang banyak kau bukan? Okay. Tunggu kau tanya sepiak. Stop lah. Cikgu handsome tadi tiba je marah aku. Sangat dendam dengan dia. Nak contoh aku ke dia? Good morning class. Assalamualaikum Cikgu Handsome. Assalamualaikum Cikgu Handsome. Okey, waalaikumsalam. Di sidang. Thank you Cikgu Handsome. Jadi pada pagi ini saya akan jawab. Siapa
kau tengok gambar aku macam bandut ni? Ha? Ini salah satu penghinaan ni tau tak? Ha? Soalnya dulu kat Transkrian, saya awak macam gini, orang bukan pelik tau tak? Mana ada cikgu? Saya dulu, saya kalau bagi makan tak pelik, dia yang selalu balas dendam kat saya. Apa yang lagi nak bilang cikgu? Nak. Cikgu saya putih. Putih, mana putih? Dah. Tak jumpa tu. Mana? Nego. Weh, Man, jangan beritahu lah, Man. Sing kau dah ambil makan aku lah. Mungkin Cikgu, pelajar sekolah aku contek arah kat muka aku. Mulai sekarang aku tak pernah mati yang aku bagi kau. cikgu, it's just a prank. Chill. Prank. Kau tak faham agak betapa pecahnya hati aku sekarang ni kan? Ha? Okay. Konsep tadi yang najuk ni nak jaga. Najuk. Tibalah hari untuk mereka menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Okay guys, hari ni SPM. Korang ready ke tak ni? Aku tak ready ke? Hari ni SPM. Biasa je. Anwar, aku rasa soal ni kan SMPI. Kau make sure peningkatan tau daripada negatif 2 at least lah, come on, at least negatif 1. Boleh Ahmad? At least negatif 1. Boleh lah. Boleh Ahmad? Okay, jom ambil SPM. Senang je ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam cikgu. Jadi, pada pagi yang mulia ini, kamu semua akan menduduki sijil pelajaran Malaysia bagi bahasa Inggeris. Jadi, baiklah, diharapkan semua dapat menjawab dengan terbaik, insyaAllah. Ni di bawah. Terima kasih cikgu. Okey, harap semua dapat jawab dengan jayanya dan cemerlangnya. Okey, A+. This is a piece of cake, man. Uish. Okay, jom kita start. Uish, soalan ni macam aku pernah buat ni. Ni mesti dapat. Kau makan tinggi ni, boleh. Soalan ni saya tak pernah nampak je. Cikgu Yusuf pernah ajar ke? Aku 102 behind SPM sekarang tak tahu langsung nak jawab macam mana ni. Habis dah aku macam mana ni. Keputusan sijil pelajaran Malaysia telah pun tiba. Guys, it's the day of our SPM result. Nervous gila. Dah lah ini Cikgu Handsome ada nak bagi result. Korang, are you guys scared, man? Aku yakin kali ni aku dapat jadikan mata aku pada negatif 1. Maka aku kian. Aku tak tahu kan. Sebagai user the squad sentiasa English. Ada peringatan sikit. Okay. Tapi untuk korang ni nervous buat apa? Paper BI is good. Everyone knows that I'll be the highest. Come on, no chance. Okay, jom ambil result SPM. Okey, baiklah semua pelajar, saya akan serahkan keputusan pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia kamu. Jadi, baiklah, siapa nak ambil dulu? Zain Mirza bin Salahuddin. Tahniah A+. Nampak tak? Ini hasil kita berhenti brainrot, guys. Okey, tahniah Zain Mirza. Awak berjaya lakukan.
Amir Aizah bin Mas Lezi. Kau apa bukan? Tengok. Wow, sangat hebat. Dah pergi meja jom. Mia. Mia. Student sayang saya ni. Ambil kita sabar. Tengok Mia. Wow, A+. Saya cakap dah dulu buat. Mia. Oh, mantap Mia. Teruskan, okey? InsyaAllah awak akan menjadi profesor yang datang. Okey Mia? Terima kasih. Faris Pesra. Wah, penyanyi terbaik kita. Ini awak tengok betul-betul. Wah, alhamdulillah, masya Allah. A+. Okey, nanti awak boleh rap dalam bahasa Inggeris dalam pasti. Mantap. Mama beliau ni lagi. Nyapa tu? Nah, ambil dia bawa. Betul ni kot. Betul. Lukman, kau A+. Macam salah je ni. Kalau Lukman A+, mestilah aku 202. What's up my bro? Abang sombong ni lagi. Nah, tengok habis bawa. Let's go. Tengok sikit. Hey, kau tak kenapa kan? Macam lah result kau bagus sangat. Inilah hasil aku nak pergi ke Pascal. Wait, jap. 101 PI. Wow, daripada negatif 2. Agak outdated F table. Gila. Kenapa markah PI aku negatif 1? Kau memang markah aku man. Wait, we've been friends for a long time guys. Apa yang aku buat kat korang? Hey, kenapa markah aku terus sangat ni weh? Siapa suruh kau mengamalkan sifat Mas Nur? Mak kan, sedar diri tu. Sifat Mas Muar. Apa tu? Kau ingat ni Markis ke apa? Random ni tiba-tiba masuk pengajaran Islam. Meskipun Megat seorang yang bijak pandai, namun pengamalannya, sikap mazmuman dalam kehidupan hariannya telah menyebabkan jatuhan dirinya dari segi akademik dan sosial. Sanggupkah kalian menjual akan akhirat kalian semata-mata untuk sombong, bongkar di dunia? Sekian dari kami.